Hari ni cuaca yang sangat bagus. Tony dah sampai dekat Perlis Kangak nah. Dekat mana? Dekat Datuk Sheikh Ahmad. Orang-orang Kangak dengan Perlis, hampa dekat mana? Tony dah sampai dekat sini dah. Tony akan berkampung dekat sini selama 4 hari. Daripada 1 hari bulan 5 sampai 4 hari bulan 5. Dekat mana itu? Jom! Tujuan kali ini Tony datang Perlis disebabkan, tu dia, kita ada Mega Food Fest 10.0 diwangikan oleh Yaya Empire. Ada banyak makanan dan minuman viral termasuk perfume Yaya Empire. Hampa boleh datang jumpa influencer dengan artis-artis semua yang hebat-hebat. Sebab pasal apa? Event organizer kita ada payung artis. Jom! Semua peniaga-peniaga tengah set up lagi. Hampa tengok tu dia tengah set up. Termasuklah ini booth Tony. Yaya Empire mereka pun dah tengah kalut set up tau. Mesti hampa tertanya kan? Sebenarnya apa yang Tony bawa untuk orang Perlis ni dengan bag-bag macam tu? Hampa nak tahu tak? Jom ikut Tony dulu. Tony tunjuk hampa. Sebelum itu kita pergi tengok stage tu. Bukan biasa-biasa nak stage ni. Kalah konsert Malaysia tahu tak? Tu dia. Untuk kali ni konsert kita ada 4 malam dekat sini daripada 1 hari bulan 5 sampai 4 hari bulan 5. Setiap malam pukul 9 sampai pukul 12. Konsert memang on sentiasa. Dekat sini peniaga akan start berniaga daripada 12 tengah hari sampai 12 malam. Tu, Tony nak tunjuk hampa. Untuk orang-orang Perlis. Tara. Untuk khas orang-orang Perlis. Hampa tengok dekat sini. Tony bawa untuk hampa kongsi rezeki. Cuba hampa komen di bawah. Ada berapa nilai dekat sini. Tony akan pilih 100 pemenang untuk hampa. Cuba komen dekat bawah dulu. Ada berapa nilai di dalam box Tony ni. Untuk Tony kongsi rezeki dengan orang Perlis. Komen sekarang. Jumpa hampa di Perlis Kangak Jaya. Dekat dataran 350. Stand by. Tony berada di sini. Bye.